Yang baik memakai imamah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Apa khabar ayahanda semua? Ayahanda belaka ni. Syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita untuk sama-sama kita dapat solat berjemaah pada malam ini dengan nikmat iman yang Allah Ta'ala kurniakan. Lazim kita berulang alik dan sebagainya. Ni tanda, salah satu tanda sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Maka dia pilih kita untuk melakukan amal soleh. Kalau seseorang tu dia buat maksiat bertalu-talu, langsung tak ada rasa bersalah, rasa relax sahaja, maksiat terang-terang pun tak ada rasa malu pada orang, kan? Pada Allah Ta'ala tak malu satu hal, pada orang pun tak malu juga rupa-rupanya, kan? Mana kata Allah Ta'ala mencampakkan dia di dalam kebinasaan. Syukurlah Allah Ta'ala masih pelihara kita setakat ini, tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kekekalan taufik hidayah Allah Ta'ala ni hinggalah ke akhir nyawa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bicara kita pada malam ini adalah tentang adab memakai minyak wangi. Lelaki baik, perempuan baik. Siapakah yang tak boleh pakai minyak wangi pun ada, siapa yang boleh, tu dia. Qala muallif, di antara adab-adab tatkala memakai minyak wangi itu sunnah menggunakan minyak wangi yang tampak aroma dia. Makna kata bau dia ketara. Bagi siapa? Lelaki. Kalau bagi perempuan, baunya kurang ketara. Sekadar-kadarnya sajalah untuk perempuan tu. Kalau dia nak bau yang kuat, itu hanya untuk suami. Kalau dia keluar rumah pergi kerja, sekadar menutup bau yang kurang enak. Itu dia. Yang ni, dan tidak tampak warnanya. Warna dia tu lebih jernih. Untuk orang lelaki, perfume yang paling molek, lebih jernih, lebih bagus. Perfume untuk perempuan lebih gelap, lebih elok, tapi pakainya sikit. Dan tu caranya, tuan-tuan. Hal ini bagi kaum lelaki yang jenis apa? Aromanya strong, panggil strong lah, kan? Dan warna dia tu lebih jernih. Ada satu gudang di Jalan Reko, hentian Kajang ni, hentian Kajang, simpang masuk dan sebagainya tu. Sebelah daripada hentian Kajang ke depan sikit lagi nak ke UKM tu ada simpang masuk dekat dengan kedai hardware. Masuk simpang hardware tu, bangunan di belakang hardware tu tersorok gudang orang Melayu kita, gudang minyak wangi. Tuan-tuan, kita boleh beli dia punya pati dan beli dia punya alkohol bancuh sendiri. Botol pun dia jual juga. Nak beli botol online lagi okey, lebih kurang je harga dia sama sahaja. So daripada 150 ml tu, kita beli 50 ml pati dia tu, kita boleh hasilkan 6 botol yang lain. Untung boleh buat brand sendiri, nama Bilal ke, nama Darussalam ke, nama surau rupanya, kan? Ni nama Darussalam, yang ni Darul Makmur. Semua main Darul je rupanya, kan? Yang ni nama imam kita, imam apa? Lutfi contoh. Ni Lutfi, ni Malik. Boleh je, tuan-tuan. Dia boleh buat brand sendiri pula. Jadi sukatan dia 60% pati, 40% alkohol tu. Udah macam orang berniaga pula dah, kan? Nak cerita tentang kadar-kadar itu, kita nak bancuh dia tu supaya apa? Tak rasa berminyak. Setengah orang kalau pakai minyak atar yang pure tu rasa berminyak dia, kan? So adunan tu, apa tujuan alkohol? Untuk mencairkan satu, yang kedua nak bagi tahan lama, dan nak keluarkan bau tu lebih ketara lah. Tu tuan-tuan. Baik, penggunaan alkohol harus tak? Harus. Yang tak boleh, yang diambil keluar daripada arak alkohol yang ada dalam tu, sebab najis. Situ ada beza tu.
Baik, ada pun bagi kaum perempuan maka sebaliknya, tak tampak aromanya, kurang baunya, tetapi warnanya kelihatan, warna minyak wangi itu sendiri. Baik. Inna tibar rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tiban nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rawahu Nasa'i wa Tirmizi. Sesungguhnya minyak wangi kaum lelaki adalah yang tampak aromanya, jelas bau dia, dan tidak tampak warnanya lebih jernih. Dan minyak wangi perempuan yang tampak warnanya jelas, nampak minyak wangi dia tu, warna dia tu, tidak tampak aromanya, kurang baunya. Itu dia, ya. Bau-bau ni ada banyak jenis. Ada tak bau untuk tarikan seksual? Ada rupanya, tapi kat gudang tu tak jual lah, kan? Dekat body shop ada jual. Dulu masa kami berniaga di kedai Tom Yam lah kat Taman Seri Gombak, masa mak dengan ayah dulu ada lagi, sebelah tu fun fair, zaman-zaman Isabella, Wing, segala macam benda sebagai semua naik kan, kumpulan feminin apa semua. Oh, ingat lagi tu kan. Dekat balai polis tu belakang sikit tu ada fun fair, dan grup-grup yang buat persembahan ni kadang-kadang dah habis settle pukul 10 persembahan dia, daripada pukul 8 tu dia singgah kedai kita makan nasi goreng, nasi ayam, tom yam apa semualah kan. Bau dia tu masih lagi ada kat situ, dan baunya bila dia lalu tu sangat strong, sangat kuat, dan ada tarikan yang salah tau tuan-tuan, tarikan yang salah. Kita tengah remaja time tu, remaja je baru time tu tuan-tuan, baru umur 18. Saya ketika tu lah tuan-tuan. So tak boleh orang perempuan pakai yang ketara. Boleh jadi haram tak? Boleh jadi haram. Itu dia. Baik. Membaca doa antaranya Allahumma kama an'amta fazid wala 'aisha illa 'aishal akhirah. Banyaklah faedah-faedah dia. Para siapa membaca doa ini tatkala mencium minyak wangi tu, kan? Yang ni diminta doa dan baik-baik dengan Allah Taala, kan? Apa faedah minyak wangi ni bila kita cium tuan-tuan? Menguatkan akal. Menguatkan akal antara lain, diampuni baginya dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sebab kita gantungkan, kaitkan hubungan memakai itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita menjunjung sunnah. Kita keluar daripada rumah kaki kiri, kan? Kaki kiri, kan? Sampai ke surau kita nak buka pintu tu kaki kanan. Create cara tu berkekalan tuan-tuan. Dan pakai baju tadi sebelum keluar rumah, sarung yang kanan dulu, baru sarung yang kiri, kan? Separuh dah masuk dah, baru masuk sebelah lagi tu, kan? Pakai slipper umpamanya lah, keluar tu memang kaki kiri, tapi masa nak pakai slipper kaki kanan, masa nak buka slipper kaki kiri. Sunnah. Pakai minyak wangi ni pun sunnah. Ketika kita spray tu, kan, tujuannya berwangian kerana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda lain lagi ada banyak tak sebelum tu tuan-tuan? Mandi, istibrak, berwuduk, sunnah belaka tu, kan? Sunnah belaka tu banyak rupanya hari-hari, kan? Rugilah orang yang tinggalkan, sedangkan dia menceritakan syurga tapi tak nak buat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang fardu-fardu pun tinggal. Kita khawatir sangatlah umat hari ni tuan-tuan, ya. Bukan yang level-level kita ni, yang bawah-bawah ni, ya, sebab kecenderungan dia untuk jatuh kufur dan jatuh kafir seperti telur di hujung tanduk. Oh, bahaya gila, bahaya sangat. Niat yang baik tatkala akan memakai minyak wangi tu antaranya mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan dan menonjolkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kemampuan nak pakai yang mahal, pakai yang mahal. Tak mampu lah ustaz, dah pencen dah. Pencen pun berapa ringgit je katanya, kan? Pakai yang Maidin pun Maidin lah, tak apa, wangi juga. Itu dia, kan? Pakai yang sesuai. Jangan pakai yang bau boleh menyebabkan orang sebelah bersin. Ada, kan, orang sebelah tak tahan bersin, mau bersin dia, kan? Kadang dia bersin bukan sekali tu, 5 kali bersinnya. Memang sungguh tak sesuai lah tu, tuan-tuan, kan? Antara benda yang sunnah kita bagi pada orang dan sunnah menerimanya minyak wangi. Minyak wangi, anak suka. Silap anda tak bawa, sebab anak ada bancuh-bancuh tu tertinggal tadi nak bawa tadi. Lepas tu anak at least 10 botol anak bagi free,
10 botol yang panjang tu ada spray ujung dia tu kan, yang panjang macam tube tu, bancuh sendiri je. Baik, berdasarkan sabda Nabi SAW, mafhum dia, barang siapa yang memakai minyak wangi semata-mata kerana Allah, pada hari kiamat aroma minyak wangi tersebut lebih wangi daripada misk, lebih wangi daripada kasturi. Dan barang siapa yang memakainya tujuan kerana lain daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala switch, tukar, bau dia lebih buruk daripada bau bangkai, tuan-tuan ya. Sebabnya tu Allah Ta'ala boleh buat, Allah Ta'ala boleh twist apa-apa yang dia nak. Kau buat kerana aku ke, kau buat kerana orang, kau buat kerana sunnah ke, kau buat kerana menarik orang pada maksiat. Itu dia, itu Cik Mah, contohlah nama Cik Mah pun tak ada kaitan dengan Cik Mah mana-mana yang hidup ke, taman ni ke, tak. Dia pergi office, dia masuk dalam lift, dia dah keluar dah daripada lift tu, setengah jam lift tu duduk diam, tak ada siapa masuk. Dan kita pun masuklah guna lift yang sama, kita boleh tahu ini Kak Mah tadi masuk tadi kan, maknanya dia pakai tu dah over lah, dia pakai tu dah terlebih kan. Orang pakai 2-3 kali je, tak, dia setengah botol pakainya. Contoh, tak ada orang pakai setengah botol pun, gitu dah kan, over jangan kan. Suami kena perhatikan juga kan, yang macam terlebih je bau ni, kuat bau ni dalam kereta, kuat sekejap je bang, jari hilang lah bau dia, tak apa lah kalau macam tu kan. Ini pagi sampai petang elok je, steady je bau tu, bahaya ya. Di antara niat yang baik tatkala memakainya tu, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama untuk solat. Pergi kerja pun pakai juga, kerana apa? Ia kaitan dengan maruah, tuan-tuan kalau tubuh kita berbau, orang duduk jauh dan orang bercakap bau tak sedap lah duduk dengan dia tu, contohnya lah. Kita sendiri tak jaga diri kita, tak boleh itu mengagungkan masjid dengan aroma yang wangi. Tahun 80-an ke yang mula ada orang yang memulakan letak minyak wangi kat masjid tu. Sebelum tu tak ada, tak berlaku kan. Tahun 70-an tak ada pun, tahun 80-an 90-an ke atas bermulalah ada orang letak dalam bakul minyak-minyak wangi tu. Siapakah orang yang memulakan tu? Orang lain benda tengok dan tiru, banyaknya pahala dia orang yang mula-mula tu kan. Sekarang ni ada pula yang lain, orang mewakafkan apa, mesin kowe ke, kukur ke untuk air tu kan. Itu pun nikmat besar tu kan. Orang yang mewakafkan air untuk kegunaan orang ramai, datang masjid berulang-alik minum, datang menuntut ilmu tu, suratan amal dia akan terima dengan tangan kanan, tuan-tuan. Ni Masya Allah kan. Mana kata apa, aku dah bagi dah peluang kau ni masuk syurga dah nanti, permudahkan gitulah. Lagi mengagungkan, yakni menghormati para muslimin yang berada di dalam masjid. Bukan mengagungkan, angkat dia macam Tuhan, bukan gitu. Bahasa ni simbolik, tuan-tuan, simbolik, majas, supaya apa? Orang selesa dengan kita ya. Mana kata janganlah datang dalam keadaan aroma yang kurang baik. Kadang dia berwangian okey kan, dia mandi okey, on the way kan, Allah Allah tu yang sebelah sini tu. Kalau rokok daun okey lagi, saya pun suka sebab bau dia wangi. Rokok daun kan, rokok gulung tu, tembakau Cina tu, suka, memang saya suka baunya tu, tak masalah kan. Tapi kalau dia sedut tu curut, tuan-tuan, curut, Cuba tu besar ni lah rokok dia rokok dia besar ni kan, mau hijau sekejap, purple sekejap, biru sekejap, biji mata kita ni kan. Dia punya berdenting dia tu, kalau subuh tu kita kena tu, subuh sampai petang tak hilang lagi pening dia, sebab anak kena dah. Tu yang nak cerita tu, sungguh tuan-tuan, curut, power betul dia punya bau dia punya kelat dia. Ya Allah ya Rabbi, jangan boleh jatuh haram tak mengganggu orang sebelah. Boleh tuan-tuan, sorry lah, memang tak khusyuk kalau kita sembahyang bersebelahan dengan orang yang isap curut. Jarang berlaku lah orang Melayu kita, tak, jarang berlaku lah baik. Untuk menutup aroma yang kurang baik, maka kita berwangi-wangian tu paling molek. Setiap kali nak solat mandi, paling molek kan. Tapi jarang berlaku lah pada kita kan.
Tapi kalau budak-budak madrasah, pondok, memang kerap subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi. Asar mandi tu memang tak maghrib tak mandi dah lah, sebab dah dekat dengan asar dengan maghrib tu kan. Satu hari 3 kali 4 kali biasa kan. Air kolah pula murah, pakai telaga. Kolah tu adalah besar ni sampai hujung, sampai situ, sampai sini. Ui, besar, macam swimming pool dalam tu tuan-tuan dan air jernih, laju air kolah di madrasah kami lah, situ dia kan. Jadi budak-budak memang rajin nak mandi, jaga kebersihan tu. Baik, agar orang lain tidak menjadikan ia sebagai bahan perbicaraan, cakap-cakap orang, sebab aroma yang tidak baik daripada dirinya itu. So pakai itu memelihara daripada jatuh fitnah, ya, jatuh fitnah. Seterusnya, tidak menggunakan minyak wangi dalam keadaan yang dilarang syariat tatkala haji dan umrah, tatkala dalam ihram lah, dalam ihram, kecuali terlupa. Kalau sengaja kena dam. Seorang wanita yang sedang menjalani ihdad, dia ada iddah dan ihdad. Iddah satu tempoh bila mana berlakunya kematian atau perceraian, yang mana orang lain tidak boleh datang meminang dia atau menikahi dia, tu iddahnya tu. Ihdad menahan diri daripada berwangi-wangian dan memperhiaskan diri, tu dia. Tak boleh pakai itu, kerana hukumnya haram situ. Lagi tatkala berpuasa, waktu kita puasa pakai minyak wangi, hukumnya makruh, sebab dia menyegarkan tuan-tuan. Tapi orang pakai juga kan, sebab takut bau yang tak best lah, takut bau yang tak best keluar, itu dia kan. Tidak menolak pemberian minyak wangi daripada seseorang. So bila ada orang bagi, terima terus, ya, kerana hukumnya makruh menolak pemberian. Tak kira lah minyak wangi ke atau sesuatu selain daripada minyak wangi, ya. Orang bagi makanan, orang bagi buah, walaupun kita baru balik daripada kampung, daripada kebun kita sendiri, rambutan anak sekolah ada, pulasan ada, tengah musim rambutan sekarang ni kan. Dia berjiran kita pun sampai balik daripada kampung dia, kita sampai pagi, dia sampai petang, dia bagi kat kita 3 kilo, kan. Kita tak boleh kata aku ada dah, tak terima. Supaya apa? Masa kita terima tu, satu menggembirakan dia, dan hasillah pahala sebab dia nak bagi tu, tuan-tuan. Lepas tu dah jadi hak kita, terpulang kita nak bagi sesiapa. Bawa ke surau boleh kan. Zaman kita hari ni dah jadi trend yang baru dah. Trend dulu tahun 80-an yang kat surau yang ada buah apa? Pisang tu je lah sampai kesudah kan. Trend sekarang dah rambutan pun ada, manggis pun ada, dokong pun ada, satu buah je yang tak ada, durian. Yang tu je tak ada, tuan-tuan kan. Tu baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza urida ala ahadikumut tayyib fala yaruddu." Rawahul Bazar. Ma urida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tibun qattun faraddah. Jika salah seorang daripada kamu diberi minyak wangi, janganlah ditolak. Nabi SAW tidak pernah menolak jika diberi minyak wangi. Minyak wangi yang paling popular oud. Daripada mana? Kemboja, tuan-tuan. Daripada Kemboja. Ada itu geng-geng ustaz lah, dia beli lebih kurang harga dalam 5,000 ke 8,000 macam tu lah. Botol besar ni Pati pure tu, 5-8,000 tu. Kalau dibawa ke Mesir sana, boleh jual dengan harga berapa tuan-tuan? 30,000, 40,000 dalam tangan, berkali ganda kan. Tu 30-40,000 tu orang Arab tu beli tu, dia boleh hasilkan beratus-ratus botol tu kan. Sebab tu teras kayu gaharu daripada Kemboja, tanah dia tak sama dengan tanah kita, ada perbezaan tuan-tuan. Allah Ta'ala ni unik sangat, terlalu unik kejadian yang Allah Ta'ala buat. Setiap bumi tak boleh mengeluarkan durian. Kalau dikeluarkan durian pun rasa berbeza kan. Thailand ada durian dia, nak lawan dengan durian kita, belah raup ke
belah Jelebu ke mana-mana ke Durian Kampung, sama tak? Tak sama langsung, tak sama langsung. Dia D24 sebelah sini, D24 belah sana pun lain, kan? Masya Allah, tabarakallah. Tanah itu lain, tuan-tuan ya. Laut, okey, yang di sebelah Kelantan dan di sebelah Terengganu, dua-dua buat penghasilan kopok. Orang panggil kopok leko ada, kopok keping ada. Sama tak ikan tu? Ikan tamban. Sama tak ikan tenggiri tu? Ikan tenggiri juga, kan? Ataupun ikan-ikan lain lah, ikutlah. Menjadi ke tak menjadi? Tuan-tuan biasa tak beli kopok? Biasa kan? Kelantan dengan Terengganu mana best? Kita tanya tuan-tuan, yang jawab perempuan. Tu kan, confirm, saya pun setuju. Memang saya mengesahkan sebagai seorang food tester. Memang saya pun food tester sebelum ni, tuan-tuan. Sebelum saya jaga Balai Islam tu, sebab saya di bahagian sajian lebih kurang dalam 5-6 tahun juga di institut kita orang lah, Institut Latihan Sultan Ahmad Shah tu. Memang yang Terengganu, laut dia lain, ikan tu pun rasa lain, kan? Patutlah ikan daripada negeri Terengganu lebih mahal rupa-rupanya. Dan apabila dia buat kopok keping, lebih kembang, cantik kembang dia dan halus, ringan je. Belah Kelantan, apa hal keras ni? Tak sama, kan? Allah Ta'ala buat macam tu, tuan-tuan ya. Kenapa jadi macam tu? Supaya yang ni boleh ekspor ke sini, dapat hasil. Yang sini pula apabila dia beli tu dan dia berniaga pula ada situ, itulah sistem yang Allah Ta'ala atur. Cantik lah tu, kan? Masya Allah, tabarakallah. Samalah kembali pada cerita minyak wangi tadi tu. Kita di Malaysia ni pun ada dah orang tanam gaharu, tapi nak dapat pure macam Kemboja jauh, tak sama, tuan-tuan dan harga little bit lower lah, lagi murah sikit lah, gitu dia. Baik, tak tahulah kok akan datang dengan bajanya, teknik itu ini dan sebagainya. Sebab ialah benda pertanian ni dia makin berkembang, dia punya ilmu sains pertanian tu, tuan-tuan Baik, tidak memberi minyak wangi kepada anak yang belum menikah kerana dikhawatirkan memperkuatkan syahwat tengok jenis, tengok bau, hingga dapat menyebabkan efek kesan sampingan yang kurang baik diguna untuk kejahatan lah. Baik, dan seterusnya faedah seperti sunnah, terutama bagi waktu yang dipanggil yang molek-molek, ketika akan solat, ketika menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, tausiah dan sebagainya, ketika adanya majlis keraian berwangi-wangian tu. Lagi ketika mana majlis kematian, kita sekarang pakai bukhur, sekarang orang dia pakai spray. Dulu-dulu tak ada buku-buku, tak ada spray, benda semua ni tak ada. Dia tak apa, dihirisnya daun pandan nak bagi wangi, nak bagi wangi. Daun pandan tu kalau kita tanam dekat sebelah, dekat rumah kita, bila dia mekar banyak tu, aliran udara yang masuk ke dalam rumah bau pandan, tu kan. Tu faedah pandan juga adalah menurunkan darah tinggi, tu antara lain ya. Orang ambil terus macam tu je. Buat kuih muih tu antara faedah daripada daun pandan ya. Setengah orang wangikan kereta pula, kan? Dikerat, digenggam je tu, kerat yang ujung yang tajam tu dengan yang bawah di pangkal, yang dia lipatnya tu, kemudian dia koyak-koyak kan, keluar aroma dia. Tahan 2 minggu dalam kereta, tak payah beli pewangi kereta yang kadang-kadang pening kepala bau dia, betul tak? Sungguh pakai guna yang bahan alami, tuan-tuan ya. Dan faedah pandan apa dia? Lipas tak suka masuk, tu antara faedah dia. Baik, manakala hukum bagi perempuan pula menjadi 5 keadaan. Pertamanya mubah, boleh, harus dia pakai dalam rumah. Kalau suami suruh jadi wajib, gitu dia. Dan sunnah di hadapan suaminya, wajib jika diperintahkan oleh sang suaminya. Makruh menggunakan minyak wangi kaum lelaki, kan? Orang perempuan makruh guna minyak wangi orang lelaki punya, bau tak sama kan, lain. Tapi orang lelaki pakai yang bau perempuannya makruh tak? Tak. Rasulullah SAW pun pernah menggunakan minyak wangi Siti Aisyah,
Tapi bukanlah berlaku selalu, dok, bila kehabisan sahajalah. Situ dia tuan-tuan. Baik. Haram memakai minyak wangi kemudian keluar rumah hingga kaum lelaki ajnabi mencium baunya. Tengok niat dia pakai untuk apa. Ni sampai dia naik eskalator naik, ini eskalator turun, dia punya bau sampai orang yang turun tu lelaki tu toleh. Ui, power betul dia punya ni. Tengoklah makcik punya yang pakai tu. Dia promo dia punya barang dekat TikTok rupanya. Macam-macam cara hari ni tuan-tuan. Seolah-olah macam orang tu tak kenal dia lah. Toleh, terpedaya dengan bau tu. Kita jenuh pakai, bini aku tak toleh kat aku pun. Baik. Wanita mana pun yang menggunakan perfume kemudian melewati, yakni melalui satu kaum lelaki agar mereka mencium bau itu, ia seumpama penzina. Dia dah dapat dosa tu. Pra kepada zina tu dia dapat dah. Bahaya dia. Itu kalau dia berwangian macam tu, belum lagi campur pakaian dia yang terbonjol di depan, terbonjol di belakang dengan ketatnya. Badan dah lah saiz 40. Tahu peti ais lah maknanya. Orang panggil peti ais terus, kasar betul ketat lagi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Main TikTok juga umur dah 55-60 dah tu makcik. Oi, duduk macam tu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita pun terus keluar apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang keluar ditayangkan pundak ni, belakang ni, sanggul ni, dan ditayangkan perhiasan dirinya supaya dilihat dan dipuji oleh lelaki ajnabi, dalam keadaan pakaiannya itu menggairahkan orang. Setan betul ni. Itu aku tambahlah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak akan mencium bauan syurga, sedangkan bau itu dapat dicium dengan jarak sekian-sekian. Para alim ulama study benda sekian-sekian ni berapa jauh? 500 tahun. 500 tahun tu tuan-tuan. Kalau pusing dunia ni dengan pesawat jet berapa hari? Subhanallah, 500 tahun. Kita ke US, katakanlah pergi US, pergi Afrika, pergi belah Timur Tengah ke dan sebagainya, pergi negara Asia pula, ikutlah satu dunia tu round belah sini, round belah sini pula, itulah kan. Atau halus lagi, habis round, katalah sebulan baru. 500 tahun agak-agak macam mana? Masya Allah, jauh tu pun patut dah boleh bau dah. Dia langsung tak akan dapat bau tu. Mana kata apa? Kau tidak akan dijemput masuk ke dalam syurga. Jangan main lah. Bahaya tak? Bahaya sangat-sangat. Dengan selamba je tayang tu, tak ada rasa malu, tak ada rasa segan. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rosak tuan-tuan, rosak binasa. Seterusnya, adab memakai cincin. Adab memakai cincin. Dalam ni dia tak cerita cincin swasta. Boleh pakai tak boleh pakai tuan-tuan? Cincin swasta tak boleh, haram. Helah menggunakan emas walaupun sukatannya sedikit, menempahnya haram, tukang buatnya pun haram, tukang jualnya pun haram untuk dipakai lelaki, tak boleh. Ada dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, pelita penuntut. Adab memakai cincin, kalau muallif qaddasallahu sirrah, memakainya yang terbuat daripada perak bagi lelaki sunnah, sedangkan memakai cincin yang terbuat daripada emas bagi lelaki haram, dan diperbolehkan yakni emas bagi perempuan. Berdasarkan hadis, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki memakai cincin yang terbuat daripada emas, baginda bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih. Sengaja salah seorang daripada kamu mengambil bara api, letak kat tangan dia tu. Tu dia. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Janganlah, maknanya
di tangan tak boleh, pakai kalung jadi ni rantai emas kat leher dan sebagainya, kan? Dia tunjuk terror dia lah, gedeber dia tu, dia tunjuk gedeber dia something, kan? Memakai cincin pada jari kelingking kanan atau kiri. Ni sini antara kegemaran Rasulullah, dia pakai gini dan dia pusingkan mata dia bawah macam ni lah, kan? Dan cincin Nabi SAW bawahnya ni ada tulis Rasulullah, kan? Ada tu. Sebab itu yang ada kalimah-kalimah kita bawa masuk ke dalam tandas, pelihara dia masuk dalam poket lah. Takut masa kita pakai kat jari ni tersentuh najis dan sebagainya, kan? Kadang-kadang bukan menyentuh najis, menyentuh kemaluan, kan? Kadang-kadang tu ada setengah-setengah pakai 10 jari, gerabak pula tu, Tok Momo dia tunjuk power dia, 10 cincin dia pakainya tu, kan? Satu cincin bersonia. Kadang mata dia sampai separuh jari dia tutup dengan dia punya mata dia tu. Dia nak apa besar-besar tu? Nak sekeh kepala orang ke? Kan? Tak cantik pun, tak cantik. So sunnahnya pakai satu di sebelah kanan. Kalau nak pakai dua pun ni dengan ni. Jangan pakai kat sini. Pakai kat sini orang kafir punya perangai. Pakai kat jari tengah ni. Tahu dia kan? Jari apa panggil? Jari hantu. Mana wujud nama jari hantu kan? Hantu tu pun pelik. Asal nama aku pula disebut-sebutnya. Orang Melayu kan, istilah dia tu nak bagi ingat je tujuan sebenarnya tu, tuan-tuan. Dulu orang lama dulu jangan diduduk atas bantal tu, nanti bisul. Kenapa? Sebab bantal tu tempat sandar kepala, baring. Kalau orang duduk atas bantal, bila dia kentut, bau tu simpan kat bantal tu. Orang nak tidur tak jadi, cancel, hilang mengantuk tu kan. Sekarang tak, bantal memang untuk duduk terus. Itu dia kan, dah berubah zaman rupa-rupanya. Tu ceritanya. Baik, jadi memakai cincin pada jari kelingking kanan atau kiri, dan lebih utama pada yang sebelah kanan. Situ dia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum dia daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari ketangan kanannya. Daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, cincin Nabi terletak pada jari ini dan menunjukkan pada jari kelingking dari tangannya yang kiri, pernah juga dipakai di sebelah sini. Tapi Ghalib kata belah kanan yang lebih kerap, tuan-tuan. Mungkin ada keperluan dibuka sekejap, tak sebelah sini, gitulah. Baik, ada pun menggunakan cincin di selain jari kelingking, hukumnya adalah makruh. Yakni selain tu yang mana? Jari telunjuk, jari tengah, ibu jari. Memang pelik lah, yang dua ni tidaklah makruh, dua ni kan, dua ni tak, gitu ya. Baik, tidak memakai cincin lebih dari satu. So yang pakai banyak-banyak tu makruh, bukan haram, makruh, tuan-tuan. Tetapi bila kita di dalam syurga nanti, keseluruhan jari kita, tangan ni pakai cincin dalam keadaan saiz kita 60 hasta tingginya. Ni berapa hasta? 5 hasta setengah lebih kurang 5 hasta setengah. Kalau 10 hasta macam bangunan dua tingkat lah kan, 2 tingkat baru 10 kan, kali 6 lah. Itulah ketinggian kita nanti di dalam syurga, tuan-tuan. Umur dalam lingkungan 32-33, umur yang perempuan dalam lingkungan 28 kan. So ketinggian kita tu 60 hasta, bahu ke bahu lebih kurang 10 hasta macam tu. So cincinnya besar mana? Ceritanya cincinnya besar, sesuai lah kan. Kemungkinan lah batu cincin tu sebesar penutup ni, dia punya bulat dia tu. Kita buat andaian je lah ni, kita buat andaian je lah kan. Hipotesis, apa benar nama kan. Dan setiap batu cincin tu dia ada kalimah dalam Al-Quran, daripada ayat Al-Quranul Karim tentang selamat sejahtera lah bagi kamu dan tinggallah di syurga ini kekal selama-lamanya. Ada dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqbat Ahli Kabair karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kalau sallallahu sirrah, 10 cincin, baik lelaki baik perempuan. Itu tuan-tuan.
Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah Ta'ala dapat pakai cincin tu. Amin, amin, amin. Ya, subhanallah. Baik. Menurut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, diperbolehkan memakai cincin lebih daripada satu pada seluruh jari tangan atau satu jari tangan bagi lelaki pada satu waktu. Kalau perempuan tu tak apa, perempuan kan, dia nak berhias untuk suami dia, gitu dia lah. Sedangkan menurut pandangan Imam Ramli, hukumnya haram meskipun pada satu tangan atau dua tangan. So dia ada perbezaan khilaf kat situ lah tuan-tuan. Yang tak pernah kita jumpa pakai double, sini pakai, sini pun ada double dekat satu jari tu dia kan. Tidak menggunakan cincin yang diperbuat daripada besi atau aluminium makruh. Tak tahu apakah ada peranan daripada bahan itu sendiri kepada kulit. Ada setengah orang dia allergic tuan-tuan kan, tak boleh pakai emas tiruan. Emas zulian dia tak boleh pakai, gatal, dia kata gatal. Orang perempuan tahulah, orang lelaki tak pakai zulian tu semua, mana ada kan. Dia pakai gelang pun, dia pakai gelang Mekah dulu masa yang warna hitam tu lah kan. Tapi orang lelaki pun tak boleh pakai gelang. Ya, pernah dulu ada terbit tu gelang magnetik apa benda entah untuk kesihatan bongak aja semua tu. Yang jual tu pula artis, jadi pengacara selalu, tak nak sebutkan nama dia kan. Memorak semua orang percaya lah, punya kawan tu buat duit kaya raya kemain lagi. Senang kena tipu tu kita ni tu dia kan. Tapi saya tak adalah beli pun, kita tengok je lah hai kita kata. Baik. Niat yang baik tatkala menggunakan cincin seperti mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan rasa bangga dengan yang kita pakai. Yang moleknya orang lelaki pakai yang batu akik. Batu akik warna hijau warna hijau mahal kan. Oh, jenis-jenis tertentu tu memang mahal, beribu tuan-tuan beribu. Dapat pakai yang perak ni pun ni mata nilam. Beli harga dia berapa itu dalam 400-500 macam tu lah. Ini pun cukup. Saya ada 3 saja. Satu ni, satu lagi warna apa lebih kurang warna ni juga. Saya serasi dengan warna ni. Yang ada 5 merah tu dulu pakai hilang dah. Hilang, tercabut. Dan satu lagi ada tapak kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tu kita pakai tu, tengok tu ingat Rasulullah. Tu lah. Kan? Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin baru-baru ni dia keluarkan dekat TikTok, pada tahun 1990 Masjid Al-Aqsa ditukar bumbung kan, kepada bumbung yang baru kan, yang mana bumbung yang lama ni tak tahu daripada zaman bila hingga bila kan. Tapi kita yakin bukan daripada zaman ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Masjid Al-Aqsa tu. Kita yakin itu lebih awal lagi lah daripada tu. Cumanya apabila pentadbir Masjid Al-Aqsa merobohkan struktur yang lama kan, terfikir untuk mendapatkan dana bagi Masjid Al-Aqsa, maka bumbung tu dipotong kepingan kecil, dibuat bentuk shilling dan dia ada emboss rupa bentuk Masjid Al-Aqsa. Dijual dengan harga 150 ke hari tu kan. Saya beli 2. Sebab satu saya nak hadiahkan pada tok guru saya lah. Boleh tengok koin tu teringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan saya beli 2 lah. Dalam 300 macam tu lah. Semata-mata ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada kiblat yang pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa, sebelum dipindah ke Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Itu dah. Baik. Dan mata cincin terbuat daripada akik bagi kaum lelaki jika memungkinkan. Jika ada kemampuan nak pakai, pakailah kan? Gitu. Setiap orang dia ada keserasian dia masing-masing lah ya. Yang penting batu ke cincin ke yang dibeli dengan harta yang halal, bukan jumpa main pakai terus kan? Ingat, hati-hati, cincin-cincin ni juga ada benda yang menumpang. Ada benda yang menumpang kalau orang buat khianat tuan-tuan kedai adik Ana di Pasir Mas baru berniaga lebih kurang sebulan 2 bulan macam tu lah. Sop Meletup nama kedai dia kan, Sop Meletup. Power lah kononnya kan. Tapi memang sedap pun. Suami dia belajar pergi Thailand, belajar nak buat
tu dia kan. Tiba-tiba berniaga seminggu ke 2 minggu, kemudian daripada tu mula okey je, ramai pelanggan kan. Tiba-tiba tak ada pelanggan langsung, modal 1 hari pun tak balik modal langsung, tak sampai 100 pun hasil jualan, tak dapat pun RM100, maka modal terus lah kan. Dan tanya dengan jiran-jiran ke, tanya dengan kawan-kawan yang pernah datang, kau tak datang ke kedai aku? Aku datang, tutup. Bila masa tutup? Hari apa datang? Hari ni. Ada, aku buka, tutup, kata orang. Pelik. Dah rasa risau ni, korek pasir yang dekat depan tu, kawasan parking tu, korek jumpa shilling banyak. Satu lagi, orang buat khianat, dia tanam shilling, tuan-tuan apa-apa sajalah daripada besi. Tu salah satunya. Ya, begitu dululah. Jadi sebab itulah kita ni molek amalkan apa sebelum tidur? 3 kul. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca sekali Al-Ikhlas, tiup, sapu sampai ke hujung kaki. Belah depan ni, belakang tak payah. Yang baca sekali Al-Falaq, tiup, sapu. Baca sekali An-Nas, tiup pada tapak tangan dan sapu. Tu dia Allah Ta'ala pelihara daripada sihir, antara lain lah, pelihara daripada sihir. Gitu dia kan. Subhanallah. Baik, banyak alim ulama dah karang apa benda semua. Kita antara nak buat dengan tidak ajalah. Cuma kita ni bila terkena baru terfikir nak buat lah kan. Biasanya macam tu lah. Yalah, manusia al-insan nisyan, kuat lupa dia tu. Baik, daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, barang siapa yang memakai cincin akik, ia selalu mendapat kebaikan. Ada kelebihan dia barangkali pada sudut kimia dia ke apa, Allah alam bisawab, kita tak tahu. Ini perlu ada kajian yang lebih terperinci, yang lebih halus lah ya. Baik. Dan menjadikan mata cincin pada arah telapak tangan pusing ke bawah. Setengah orang dia buat macam tu, purely dia nak ikut. Setengah orang dia suka ke atas ni, tak apa lah, bukan niat berbangga pun, sekadar perhiasan diri saja, tak jadi hal. Jangan merasa lebih daripada orang sudah. And ujub, lawa aku hari ni, orang lain tak boleh challenge aku punya lawa, tu ujub namanya. Orang tak tanya, lawa tak cincin aku, ditanya pula orang kan. Tu riak namanya. Tu dia kan. Tiba-tiba korang semua tak mampu beli daripada macam aku beli ni kan. Mana korang mampu, tak kebur namanya, tiga-tiga lebur tuan-tuan. Dia ada penyakit, siri penyakit tu. Tu dia. InsyaAllah bicara akan datang, kita amalkanlah sunnah-sunnah ni tuan-tuan. Adab memakai tasbih tu yang kita duk kilik tu kan. Ada adab dia tak? Ada, semuanya ada adab belaka tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.